tak sampai sebulan. Dalam sebulan pertama tu dah nampak perubahan. Daripada tak ada words, dah first word tu dah ada word. Dari segi behaviour pun tantrum dah tak ada, dan dia boleh ikut arahan. Nama saya Ashraf. Saya bekerja sebagai doktor kanak-kanak lah. Anak saya nama Haq dan dia SIP, dan ni wasilah nama Honor Hidayu lah. Kalau nak bandingkan sebelum start EIP tu, mungkin terapi yang dekat tu tak cukup lah. Bila saya masuk Play Develop ni, boleh dikatakan dia punya program tu memang banyak membantu dan memang teratur lah, memang cukup untuk anak saya. Dan saya boleh nampak dalam tak sampai sebulan. Dalam sebulan pertama tu dah nampak perubahan. Daripada tak ada words, dah first word tu dah ada word. Dari segi behaviour pun tantrum dah tak ada, dan dia boleh ikut arahan. Maksudnya apa yang saya bayar monthly untuk servis, maksudnya apa program yang ditawarkan, apa yang anak saya dapat tu memang berbaloi lah. Cuma kalau nak cakap dekat luar tu, saya memang sajakan lah, walaupun tak kisahlah level apa pun, even bawah setahun lebih ke awal early ke, memang terus hantar dia, kita boleh nampak lah perubahan tu. Memang ketara perubahan tu. Okay, Play Develop terbaik.